Jauh perjalanan, luas pemandangan. Setiap langkah ke tanah suci pasti ada ceritanya. Assalamualaikum semua, saya Saad Amir. Selamat datang ke YouTube channel saya. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya tidak terlepas info-info menarik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berada di Jabal Nur. InsyaAllah pagi ni kita akan hiking sikit. Allah dah botak dah Allah semua ni banyak tu semangat ni. So insyaAllah kita akan hiking sekejap lagi. Kat Malaysia nak hiking tak lepas-lepas lagi. Jadi Allah Ta'ala pilih lah hiking kat sini kan. Alhamdulillah. Tempat pertama hiking ni dekat tempat yang mana Nabi SAW telah mendaki suatu ketika dahulu, mengasingkan diri baginda daripada kekusutan umat sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Jadi insyaAllah kita cubalah tiru-tiru macam mana tempat Nabi pergi tu kita pergi. Jadi mudah-mudahan Allah SWT, Tuanya wahyu. mudah-mudahan Allah SWT akan bangkitkanlah kita bersama Nabi SAW. Tempat pertama apa? Turunnya wahyu pertama. Wahyu pertama Baginda SAW. Baca sikit ayat dah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama. 5 ayat pertama. 5 ayat pertama Jadi insyaAllah kita daiki dulu lah. Okay. Tak, sebab aku tak ingat dulu jalan naik tempat lain apa. Tapi dulu bukan macam ni Bukan macam ni. Sekarang nampak dia dah renovate. Ada kafe, bawah dia ada kafe. Jadi kalau malam-malam ni memang Aku tak tahu kalau ada 2 ke 3 tempat benar. InsyaAllah ni dia punya signboard dia. Gambar sedikit signboard. InsyaAllah gunung dia. Bismillah. Orang kata jalan dia pun dia dah buat jalan cantik sikit lah. Boleh lah, tak apalah. Kita daiki je lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baru naik sikit ni dah take nafas panjang ni. Alright. Nampak tu sunrise di bumi Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah. Ni belum atas lagi ni. Ni baru lagi. Baru lagi. Jadi plannya nak naik lepas subuh. Tapi lepas subuh tadi makan-makan sikit, sarapan sikit. Lepas tu kita tunggu Karim lah. So kalau korang nak atas sini, korang naik Karim. InsyaAllah. Harga pun tetap lah. Maksudnya apa yang dia bagi itulah dia, harga dia. Kena ketuk lah. InsyaAllah. Okay, bawah tu ada unta. Masya Allah. Sekarang kita naik tangga lah. Sebelah ni ada jalan bukit. Aduh. Tidak apa kita naik tangga. InsyaAllah. Sangat berbeza ya. Gunung-gunung berada di Arab ni berbatu. Jadi kita Alhamdulillah dekat Malaysia ni, gunung batu ni ada ke tak ada kot. Mungkin jarang lah. Ada batu, masih ada pokok lah. Checkpoint yang pertama. Boleh tahan. Checkpoint yang pertama. View-nya subhanallah. Nampak Kota Mekah, Masjidil Haram. View memang terbaik. Alright, ni view untuk checkpoint yang pertama. Di belakang tu ialah Kota Mekah.
Masih belum sampai lagi relax dulu. So daripada atas ni kita nampak Kota Mekah, Masjidil Haram, nampak Clock Tower. Masya-Allah. Oh, ikut situ pun boleh macam tutup jalan. Tapi bahaya tak jauh tapi bahaya. Tapi gunung ni memang tinggi. Masya-Allah. Alhamdulillah kita dah sampai dekat puncak puncak Jabal Nur. Subhanallah. So bawah ni adalah Gua Hira. Ini tempat Nabi SAW mengasingkan diri daripada penduduk Mekah yang ketika itu sebelum mendapat wahyu yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan. Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, ayat 1 sampai 5. Dan kemudian Nabi SAW turun dalam keadaan ketakutan, terus ke rumah baginda Siti Khadijah dekat Mekah. Kemudian Siti Khadijah telah sibukkan Nabi SAW. Kemudian turunlah ayat yang kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. InsyaAllah ni guanya tengah berdebu-debu. Tengah beratur lah untuk masuk. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh masuk. Alhamdulillah kita dah selesai naik Jabal Nur dan kita dapatlah peluang untuk masuk Gua Hira tadi. InsyaAllah kita tak sempat nak. Ini perjalanan untuk kita turun. Subhanallah. Memerlukan kekuatan, bukan sahaja kekuatan jasmani, bahkan kekuatan rohani pun kena ada juga. InsyaAllah. So kita jumpa dekat bawah. InsyaAllah. Bismillah, kita jumpa dekat bawah. Alright, sekarang kita dah sampai dekat bawah Jabal Nur. Ni pengunjung-pengunjung yang baru sampai. InsyaAllah. Sekarang pukul 8. Pukul 8 dia naik, panas ni. Tapi sekarang angin tak panas Angin sejuk biasa. Cuaca panas sikit Cuaca panas. InsyaAllah. So mungkin kalau pukul 12 macam tu panas sikit. Lagipun sekarang memang orang kata musim dia nak masuk ke sejuk lah. Okay, sikit-sikit dia akan sejuk. Sikit-sikit lah. InsyaAllah. Ini nampak kayak seperti orang Indonesia ni. InsyaAllah. Rombongan sekolah Sekolah kot. Tengok macam budak-budak sekolah semua. Bismillah. InsyaAllah. So alhamdulillah selesai kita punya pendakian ke gunung Jabal Nur. Kemudian kita sempatlah masuk ke Gua Hira tadi. Tapi kita sekejap lah sebab ramai sangat. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita doa lah, mudah-mudahan Allah SWT sampaikan kita dekat sini. InsyaAllah. Tempat yang Nabi SAW pernah lalu, tempat sahabat pernah lalu, tempat yang penuh barakah. Kota Mekah di sebelah sana. Masya Allah. So ni bahagian bawah Jabal Nur. InsyaAllah bawah ni ada kedai-kedai, banyak kedai lah. Kedai kata apa, kafe lah, macam-macam lah benda-benda viral sekarang. So kat bawah ni macam-macam makanan boleh cari.
So kita selesai kita Kerabu punya Maggi kan. kerabu Maggi ada nak kena buka satu sini insya-Allah. So dah sebut-sebut kerabu Maggi ni nampaknya macam dah rindu dah tu. Baik, jadi sampai di sini saja perjalanan untuk hiking Jabal Nur, masya-Allah. So kita tengoklah apa yang ada sini, kita try. Jadi mana yang tengok video ni, doalah insya-Allah semoga Allah SWT sampaikan kita, Allah Taala pilih kita untuk pergi haji, pergi umrah. InsyaAllah di usia yang muda ni, muda ni kita dah kena kata apa, pergi time muda lah, supaya apa, masih bertenaga, masih sihat, insyaAllah. Assalamualaikum.